Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Nur Syazlin binti Hafizul. Saya ingat awak guna keyboard ke, guna apa ke, baru lah. Baru ngam. InsyaAllah akan datang. Okey, baik. Okey, untuk format okey, tak ada masalah lah. Data-data ni semua perlu ada lah. 3 UTM, berapa orang budak, berkarir, tak tahu. Dan yang penting kat sini ialah fokus dia apa? Dia punya kemahiran muzik, stand up dengan ni nyanyian. Jadi saya tengok nyanyian, saya akan pergi kat sini. Bila sebut nyanyian, automatik dekat sini ada kodan. Kan? Murid okey, baik. Menyanyi lagu mengikut tempo dengan tepat. Baik. Ini betul lah, nanti ada indikator dah. Nanti kalau siarkan lagu, budak pun tak nyanyi dengan tepat tempo dia. Jadi alhamdulillah boleh mempersembahkan nyanyi lagu mengikut tempo dengan betul dan kreatif. Mempersembahkan ada persembahan tadi, yang betul dan kreatif. Tapi kat mana kreatif ni? Tak nampak macam tu kan? Saya ni kalau suruh orang buat gaya. Sepatutnya buat gaya. Buatlah kreatif. Jadi kat sini tulis kreatif. Okey. Dan saya mabuk dengan lagu ni. Sekolah tu lagu tu. Aduh, okey, baik. Kita start dengan mula kat sini Tadi untuk hamil tadi, awak punya pitching tepat lah awak buat. Kan? Saya tengok tepat lah. Susah tu nak buat tu. Cuba ulang sekali lagi. Tak. Cepat. Guru ni bila dia demo kan, murid lagi tertarik dari segi tu daripada kita. Itu memang sokongan kepada kita. Tapi kalau kita boleh buat, tumpuan murid lebih kepada kita. Satu kelebihan kat awak tau, untuk aku hamil ni untuk nak dapatkan resonan, biar bunyi dia kat depan kita nyanyi kan, tapi tak nanti bunyi dia dekat belakang depan kita. Resonan. Okey, tadi soal membaca lirik tadi saya perasan kalau Kodal kata membaca lirik dengan irama. Tadi Saya irama. Mesti ada irama. Saya dah gementar sebab speaker tak jadi. Sepatutnya macam mana lagu ni? Ada yang Okay. besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu Kodal. Budak ni kan dah belajar metod Kodal dengan siapa awak belajar? Tuan Catherine ataupun Cik Razak? Awak belajar Kodal, belajar Dalkus, belajar Cik Razak aja main tu mana? semua dah dia dah tunjuk dah. Kalau main permainan class off, macam mana kita nak buatkan dia punya baca dia punya bukan lirik. Kalau kita permainan alat, not lah. Okey. Yang lain tak ada masalah pembahagian pelajar tadi sebab 30 minit. Memang masa tu agak tight. Betul-betul nak kena ni, jangan ada masalah. Bila ada masalah nanti dia akan break kita punya masa. So tadi guru membuat rumusan topik bahawa beberapa orang murid akan dipilih buat rumusan topik ada? Ada tadi Hana dengan Apa feedback dia dapat tadi? Okey. Tahu. Okay. Jadi komplementari kepada dua orang ni perlu ada. Macam awak kata, siapa yang bagus, siapa yang ni, dan berikan pujian. Pujian tu mestilah berasaskan kepada positif punya vibe lah. Faham? Bila kita memuji budak tu, the rest kita dah rasa ini je bagus. Tapi kita kena counter juga bahawa budak lain tu juga bagus. Tapi mungkin ada perkara-perkara yang dia tak sampai tahap seperti mana yang pemenang tadi. Bagi tahu tak apa dia? Saya bagi tahu lah. Mungkin kelemahan awak dekat sini, tapi masih lagi baik. Macam tu je, bukannya tak susah pun macam muzik. As long as kita ada faham konsep muzik. Konsep muzik tu ada tempo, ada apa tu, melodi, ada irama, ada expression. Kalau lagu ni tentang apa tadi? Keluarga. Muka tu, memek muka tu nampakkan expression tentang sayang keluarga. Itu penting dalam muzik. Boleh? Okey. Jadi itu saja untuk yang dua orang. Kalau dua orang ni pendek je saya buat. Stop.